Sesiapa yang sakit buah pinggang, sesiapa yang dah ada buah pinggang dan kencing manis, hampa boleh ambil macam ni. Ni jus halban kaan. Jus halban 2 botol, hampa kena ambil geli-geli 1. Dia ayak ni nak seakan-akan sama tapi rasa lain no. Jus halban hitam halban tanduk ni dia untuk saraf. Untuk saraf, mengenai dengan saraf, kaki bengkak ke, jantung bengkak ke, apa bengkak ke, dia kena ambil jus halban. Malam nak tidur kena ambil jus geli-geli untuk buah pinggang. Sesiapa yang makan ubat apa-apa tu, dengar elok-elok. Siapa yang makan ubat apa-apa tu, tolong berhenti satu-satu. Masalah angin. Kalau angin boleh ambil jus halban tu. Sesiapa yang ada masalah angin, bengkak kaki, bengkak tangan, bengkak-bengkak semua, lain tak ada kat sini. Aduh. Assalamualaikum sahabat-sahabat kaan. Cara-cara nak minum jus halban ni senang saja. Ikut garisan di botol. Pagi, tengah hari, malam. Kalau terlebih pun tak ada masalah. Jumpa lagi dengan kaan. Assalamualaikum.